Assalamualaikum. Raya atas hari ni Krusan panggil duduk di sini dah panggil. Nampak lelaki tu sejik ni banyak ke orang tahu lah tu di mana lah. Sejik di atas. Panggil duduk di wala lah. Lah cuang punya bosa ni cik ada lah. Dah panggil dalam hidai tempat itu makan nasi. Ya kena ada lah. Panggil tepungan ni lah. Tepungan ni bulak besar dah. Ni kata jawab sok-sok lah. Jawab tahun kali. Cara-cara jawab lagu mana tu telur apa teh gapo lagu mana kakak jawab tu kita malam mai tengok lah je pak yang masak gapo dah boleh mai tengok di sini di wala kan berapa puluh tahun dah kak jawab ni lebih dah kak lekat dah kak ni 45 dah dah masya-Allah dah panggil asal-asal jawab maruat ngane dah lepas tu buat punya bosah semua pani-pani tengok ni lapar apa ni apa sabut ni apa banyak ni sabut untuk buat bakar ha. Boleh ada sedek. Boleh lalu dah. Ya Allah tengok bah. Bukit tengok. Ni tengok ni. Ada dapur je ni tengok ni. Dia panggil dia tak kan di atas dah. Ni dia tak ni tengok wasak apa. Pas dalam berapa minit kak tak tahu tak masak. 5 minit lebih. 5 minit lebih. Ya. Kali akik. Ada molek ngabuh pusat 7 minit. 7 minit dah. Ngakit tepung ngabuh tepung mula. Ya. Ni lagi nak buat lain hak baru dah. Ni tepung je hak siap dah ni. Bakar mula. Bahan ni tak mula dah. Ni hak lain kat dah. Hak ni tak hak lain. Tu hak ni panggil ni sudah dah. Tu lagi dalam tu dah. Nak boleh masak tu sute tengok tu. Ada dah kena masak ke apa dah. Ni panggil ngane tu tamrap. Ngane tu tamrap ngane asal ni panggil ni hak makan ni. Power tu besar be. Ada tengok ni. Hak ni siap boleh 3 nekar ni. Itu 1,000 hari. Telur. Hari ni 1,400. Hari ni 1,400 lah nambah sikit dah. Aku tak ada makan order banyak. Ya. Jaga buat suan pasum. Ya. Ni yo orang bakar dengan yo apa? Packing buku. Ya. Telur hari 1,200 lah. Payah makan telur ayam ke telur apa ni? Dapur tu letik. Capur telur itik. Ni telur ayam, telur itik mana telur ayam. Capur 1,200 lah. Sudah bertelur ke apa lah? Telur, saka, sate, gandum. Kucah lah. Tapi kalau nak masuk suan pasum semua tu kau paman. 30 kita. Nak masuk boleh ada siap dah. Kena buat cuang dulu dah. Nak dia di siap tepung nak dia bakar apa tu. Tak aku tu sembilan. Ya. Telur yang banyak tu. 1,200 teh. Ada 1,400 kan nambah lah tengok lah. Nak boleh jadi dengan ni sute dah. Banyak. Bagi dia. Bakar masa ni. Tu lapik nak atas dengan ni rasa yo sedap tu. Tapi nak kata cara-cara buat wajah ni tengok ni. Hak ni siap dah ni. Ni siap dah. Ni siap dah lah. Siap dah apa tu hak ni hak suan pasum. Masuk ni hak ni hak siap dah ni. Ni. Masuk saka gandum Osek ke dia dapat ni. Ni banyak ni hak siap dah ni. Hak siap dah ni. Orang panggil gapo ni? Orang panggil ke? Ada telur. Ni. Suan pasum semua dah. So pasal semua dah hutan nak bakar. Ya. Pasum siap jadi dah. Perkasa dak dalam ni dah ni. Masya-Allah dia ada naik telur aja dah. Ni. Ada. Satu mai tak sini. Ni kak pun jaga packing berhala bekas je. Ni. Lepas tu kalau bisa tu hak lemon mari beli gua mana kak? Lemon mari ambil baru pun boleh ke? Boleh. Mi telur. Ada hak umur dah, mari ambil lagi pok tu file pok gapo mari ambil sini. Ya. Kalau lemon mak kauซื้อเป็นของฝาก kalau bisa tu lemon nak order juga nak? Boleh. Boleh lah. Ada. Ada botol lah. Ya. Berapa kak? 061 248 6781. Ya, lah dia nak ngane walau ngane hak asal ngane original lah di sini dah buat sot-sot dah. 45 กว่าปีแล้ว 45 kuah api lah. Buat untuk lah bulan puasa. Lah boleh turbo ni lah. Ataupun mari ambil di sini pun boleh lah. Lep pagi sampai lep teh. สดทุกวัน Sot tu buat lah. Buat lama nak masa dah.